Mana lebih baik bila ada duit? Langsaikan hutang ataupun beli emas? Ramai orang keliru di sini. Mereka fikir ini soal pilih satu dan tinggalkan yang lain. Hakikatnya, jawapan ni bergantung kepada jenis hutang yang kita tanggung. Jika tuan-puan ada lebihan duit tetapi masih menanggung hutang kad kredit ataupun pinjaman peribadi dengan kadar faedah yang tinggi, menyimpan emas dahulu bukan langkah yang bijak. Faedah hutang tersebut bergerak boleh lebih laju daripada kenaikan harga emas. Jadi dekat sini keutamaannya ialah langsaikan hutang itu supaya aliran kewangan kembali sihat. Tetapi bagaimana pula jika hutang itu hutang yang terkawal seperti lon rumah dengan kadar yang rendah dan bayaran yang masih dalam kemampuan? Dekat sini juga ramai tersilap faham. Mereka ingat perlu tunggu semua hutang selesai baru boleh menyimpan. Sebenarnya strategi yang lebih baik ialah membina kedua-dua serentak. Bayar hutang secara konsisten dan pada masa yang sama bina simpanan emas sedikit demi sedikit. Simpanan emas memberi pilihan bila perlu ia boleh dijual. Bila tidak perlu, ia kekal sebagai aset. Dan bila cukup simpanan emas, tuan-puan ada pilihan gunakan emas untuk langsaikan hutang dengan lebih cepat. Sekarang ni dah ramai testimoni simpanan emas yang berjaya langsaikan hutang secepat yang mungkin dengan simpanan emas. InsyaAllah tuan-puan yang seterusnya. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video dekat profil Fad atau terus saja klik link di bio. Nanti Fad akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fad untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.